Syarikat Malaysia bernilai 15.2 bilion ringgit ini hanya jual barang rumah tapi untung ratusan juta setiap tahun. Ramai tahu company ini tetapi tidak tahu bagaimana mereka mula, strategi mereka berkembang dan juga bagaimana mereka terus menjana keuntungan besar tahun demi tahun. Jom tengok video ini. Mr. DIY bermula dengan satu kedai kecil di Jalan Tunku Abdul Rahman pada tahun 2005. Hanya menjual perkakasan rumah. Tapi dalam masa setahun, mereka dah buka 3 cawangan. Fast forward hari ini, mereka ada lebih 1,300 stores di seluruh Malaysia. So, apa yang buat mereka berbeza? Mr. DIY bukan sekadar kedai perkakasan rumah. Mereka jual 16,600 lebih jenis produk daripada barangan elektrik, perabot, aksesori kereta, alat tulis, mainan, kosmetik dan macam-macam lagi. Pendek kata, kalau masuk Mr. DIY, susah nak keluar tangan kosong. Okay? Bagaimana Mr. DIY jadi begitu gergasi, begitu besar? Pada 2010, mereka mula buka kedai dalam pusat beli belah seperti Aeon dan juga Giant. So, strategi ini buat mereka jadi anchor tenant, menarik lebih ramai pelanggan. Pada 2016, Mr. DIY mula ekspansi ke luar negara dengan kedai pertama di Bangkok, Thailand. Berapa banyak mereka untung? Pada 2019, Mr. DIY menjana pendapatan 2.28 bilion dengan keuntungan bersih 317.6 juta ringgit. Mereka juga melayani 80 juta pelanggan setahun dan mencatat 6.8 juta transaksi sebulan. So, bagaimana mereka kumpul 1.5 bilion ringgit untuk IPO? Pada Oktober 2020, Mr. DIY disenaraikan di Bursa Malaysia dan berjaya kumpul 1.5 bilion ringgit melalui IPO. Tapi sini ada cerita yang lagi menarik. 1.2 bilion ringgit hanya 300 juta ringgit digunakan untuk bayar hutang dan kos penyenaraian. So, apakah risiko untuk Mr. DIY? Okay, 2 faktor utama boleh jejaskan perniagaan mereka. Yang pertama, kos bahan mentah dan juga logistik. Jika harga meningkat, margin keuntungan akan terjejas, akan jadi lagi nipis. Trend pengguna berubah. So, jika customer lebih suka beli dalam talian online atau pesaing tawarkan harga yang lebih rendah, Mr. DIY perlu cepat menyesuaikan diri. So, apakah pendapat anda? Adakah anda juga customer setia Mr. DIY? Komen kat bawah video ini. Alright, see you guys. Okay, bye-bye.